Eh, banjir. Tidur habis motor semua. Aduh. SP gila. Tidur dulu. Oh, short dah. Dah ada air dah 100 meter. Okey, jom kita tengok apa kita bawa balik daripada JB. Cendol eh? Mana kat JB boleh banjir ni ya? Nak buang dulu, kita akan buang air. Bukakan beset, keringkan dulu. Lepas tu nanti Mus akan tengok lah apa masalah seterusnya. Lepe ni. Lepe, kitchen. Kak dulu semua tembak lagi. So yang tanya kenapa aku tak ada kat Terengganu lagi, pasal kita tengah selamatkan anak kita 2 orang ni. Lepas ni kita tengok lagi satu, kita tengok kalau sempat kita gerak lah Ni. Bagian bateri cabut. Okay, kita tinggalkan dia kat sini. Kita pergi kejar buat benda yang lain. Amos, aku gerak dulu Okay, lepas semua kekecohan yang dah berlaku, so kita nak bergerak ke Terengganu pukul 2.55. Kita terlepas ride yang sepatutnya kita nak konvoi ramai-ramai 200 biji tu. Tapi balik kita tengok kalau kita dapat join group ini pun kita tak tahu lagi ni. Mungkin ada orang yang pun hari ni baru gerak kan. Berapa kilometer tadi? 500 lebih. 500 lebih. Aku dah buat 300 kilometer. 600 kilometer pergi balik JB. Tambah lagi 500. Kita pegang dulu. Thank you Anwar Ibrahim. Pakai apa? Budi. Okey, 6.11 kita dekat Maran. Cruising speed 13, top speed 14. LC laju lagi nak. Tapi minyak siap lah.
first thing kita kena cari nasi daging eh. Agak mahal ya. Kek batik sini kan kita nak beli kat Malaysia kan. Kalau kat JB kan mahal. RM2.50 Saya nak laksam. Saya nak laksam. Aku nak nasi Murah daging. hanya RM2 ya. RM2 ya. Kalau kat Wajib. Kat sini susah nak cari nasi lemak tapi senang cari nasi daging. nasi dagang. Ya. Taruh siap-siap lah. Kita tarik se. Oh. Takkan se. Bagi dah. Nasi dagang 2. Anak awak juga kan? Betul. Nah, 28 ha? Boleh kat motor eh? Ha? Order makan. Baik duit kat motor. Durian nak. Betul. Okey, itu yang pertama. Kita ada 4. Nanti yang Satu, dua, tiga, empat. Kejap. Gila sikit. Mari. Okey. Turun kali lagi. Okey, mana gambar Betul tu? ke? Betul ke? Mana? Alah, Dah naik. Kalau dah naik. Ya. Polis orang Terengganu baik hati lah. Ya. Aku buat bok. Itu alam kemah. Ya. Apa dia? Dari dia kosong, ni dah setting baru cun. Terengganu sampai. Alright, hari ni kita dekat ISMG, dekat Dataran Shah Bandar. Kita nak review sikit tentang kita punya Absorber Combat Series. Combat series, ya. So macam aku sendiri aku dah pasang sebelum gerak ke sini. So kita lalu kat LPT, memang bukan cakap tak sedap Jason. Dia kurang refine, retune. So dia selesa je, tapi bila kau nak kat karak semalam, dia macam membuai-buai tau. Ya, yang ni dia main standard lagi sebelum setting. So sekejap saya akan setting pilu dulu. Lepas tu kita akan setting sekali compare dengan dibau. Siap-siap lah. Lagi malam ni Duli
akan Balik. tolak kan. Kita lagi sekali. Okey dah okey, akan feedback dulu kat sini. Okey. So Okay. So sekarang kita nak tengok apa basic setup untuk kita tune kita punya suspension combat series. okey, yang ni kira sebelum setting apa-apa, penting tu kena setting pilot dulu. Pilot ni kita kena buka ni, ada satu Yankee sini. Kita longgarkan dulu. Dua belah lah kena longgarkan dulu. So Naikkan rubber dia sampai atas. Sampai atas dulu. Okay, apa tujuan rubber tu, Jason? Yang ni kita boleh buat adjustment lah. Adjustment atau Marking, yang ni, marking. Yang ni absorber dia punya Nanti kita akan turun duduk sampai berapa. turun sampai berapa tu. So kita buat satu guideline. Yang ni rubber, so kita boleh buat satu guideline. So naik dulu kita sebelum adjust. So yang owner kena duduk atas motor lah. Okay, kenapa owner yang duduk? Pasal biasa motor dengan owner, so dia nak tengok berat badan berat badan owner bila dia duduk atas motor ni. Bergerak sikit, tolak sikit. Okey. Boleh tengok Banyak, ni. Yang ni sub ni total punya VP dia laba ni dia bergelak lebih 35%. Maknanya tak cun lah. Tak cun tu. So jadi kena yang ni pilot ni kena tampal lah. Keraskan. Keras sikit. Sudah 2 kali. So saya tengok ni korang kena turn 10 kali. 10 kali Yang ni sudah dapat kan? Ke KL balik. Nanti kita tengok feedback pula. Okay. Sebelum dengan sesudah. Boleh tak? Okay, kita nak try absorber lepas Jason setting semalam. Masa pergi memang membuai. Ni balik memang karak. Kita nak try sedap tak absorber bila dah set up. Tapi aku nak terberak lah. Berak dulu kot.
Dulu kan you suka buat video isi minyak.